Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap sihat-sihat lah. Ada geng berada di sini. 2 hari ni hujan. Air memang penuh gila lah. Penuh lah. Jadi tak boleh nak masuk, kena mancing ke atas. Tengoklah hari ni ada ke tak ada strike-nya. Tak pasti lagi. Jomlah kita tu turun lah kan. Terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dah goyang-goyang dah ni. Lagi seorang tu pun dari pagi dia dah datang kan. Dah 5 ekor katanya. Jom betul. Jom layan dulu video ni sampai habis. Bawa apa? Mana ada bawa apa-apa? Lain kali diterai lah dulu kat rumah. Aku dah longgarkan, pakai jari boleh lah. Kena sedap ni. Dia kalau dilonggarkan, bila kau ketakkan dia kan masuk. Ketakkan dia masuk. Ya tu dia punya tu kat dalam tu sangkut tu. Ini kan? Mana kata dah 5? Aku lepas sana. Oh, tapi kecil-kecil lah. Kecil. Tak, masalahnya sekarang tak ada bunyi. Dia ni tak bunyi langsung. Tak ada halo-halo tu yang aku marah tu. Tak ada halo-halo tu. Marah jangan. Kau post dah dapat ikan baru kau post. Jom betul. Lepas satu lah tadi. Ya. Okay geng, try geng. Tapi rasanya ni tak turun. Kita main kat atas-atas je. Dia cakap kecil-kecil geng. Kecil-kecil banyak. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap banyak kecil-kecil geng. Strike pertama geng, curut geng. Alhamdulillah. Curut-curut saja yang main kat tepi. Itu dia geng. Tapi dia dah bergaduh lah geng, nampak? Kau jangan gaduh dengan kau gaduh lah dengan SP aku ni. Cepat sikit aku dapat strike. Gaduh dengan korang. Buat apa? Sakit-sakitkan badan. Kau sakitkan mulut dengan SP aku ni. Alhamdulillah. Strike pertama. Bye. Tak takut orang dia. Tak laju begini.
Gila lah pendek. Tadi kat celah tu aku dah berkali-kali pendek. Memang jelaka betul lah budak ni. Kakak betul lain. Katak lain ni. SP tu. Alah. Dah berkali-kali tadi aku kat situ. Dia juga yang nak kena. Eventually, 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Meanwhile, Aduh geng. Pindah spot geng. Lupa nak on camera. Strike kedua pun curut juga. Alhamdulillah. Pindah spot banjir kan. Lupa pula nak on camera. Alah, macam-macam hal lah. Kan? Aduh. Kat sana tadi geng. Lain yang dapat. Orang lain yang dapat. Kita try orang lain yang dapat. Aduh. Tak apalah, bukan rezeki. Try lagi geng. Spot sawit banjir ni geng. Tapi itulah, ikannya kecil-kecil. Ikan ada tapi kecil-kecil lah geng. Oi. Oh, dia pergi makan lajunya. Sedut tu. Itu. Laju sangat makannya, tak sempat air nak bagi. Tak sempat nak bagi geng. Dah makan, tak nak makan lagi pula tu. Oh, tak kena. Tak kena geng. Dah lah tempatnya susah nak kas. Pokok banyak, kayu kering banyak, ranting banyak, panjat dekat pokok pula tu. Tu dia. Alah, sangkut lagi. Aduh. Tak nak patah pula tu. Putus pula. Lepas tu dia tertanggal pula kat sana. Aduh. Tu aku tak suka dekat spot ni. Tak payah buat leader.
Try pula kat sana. Tempatnya susah nak cast, tapi ada ikannya. Kau curut lah geng. Alhamdulillah, strike ketiga. Curut. Tu dia. Bye. Ikan ada tempat susah, tergantung pula kat atas tu. Nampak? Tak kena dulu. Boleh tahan juga geng, tapi masih kategori curut geng. Mana masuk ni? Astaga. Tapi masih kategori curut ni. Alhamdulillah 4. Barangnya tak ada. Anaknya ada. Kenapa tak dapat? Maknya kecil. Maknya besar ni. Alhamdulillah. Oi, sabar. Nak review dulu. Review dulu. Tak tahulah strike berapa geng. Tu dia. Tapi semuanya di sini curutut. Tak apalah. Yang penting tangan menggigil sudah tak menggigil lagi. Okey. Alhamdulillah, strike berapa? Tak pasti, 5. Macam itulah. Tapi tak ada yang ditapau. Tak ada yang boleh ditapau. Try lagi. Bukan ke?
Alhamdulillah. Tapi inilah saiz ni. Saiz curut je. Saiz curut lah. Tak mau lah. Alhamdulillah. Strike ke-6, 7. Tak lah. Oi, depan mata. Aku berdiri macam ni, kau pun nak makan juga. Memang tak takut orang lah kau. Tak takut orang langsung lah dia. Berani-berani betul lah haruan sini. Tu dia. Curut-curut sahaja. Makan telan pula tu. Bye. Itu je lah geng yang saya dapat. Tak pastilah 7 ke 8 ke 6 ke strike yang saya dapat hari ni, tapi semuanya cash and release lah kan. Nanti aku edit sama-sama lah, kita kira berapa ekor yang saya dapat hari ni. Tapi itulah saya curut-curut geng kan. Tak apalah, yang penting ada strike, adalah video kan. Terima kasih yang dah menonton. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video, video apa. Assalamualaikum, bye bye.